Guys, korang boleh komen dekat bawah jajan apa lagi yang nak masuk dekat JCE Abang Rong ni. So nanti Abang Rong baca komen korang. Korang kasi racun lah kat dia kan. Barang apa, jajan apa lagi kan. Nombor plate ke, papan plate ke, kan. Jajan apa-apalah Mugen ni korang racun kat bawah, biar dia komen. Biar kasi dia pening kepala lagi. Okay guys, Assalamualaikum. Pagi. Update terkini untuk Honda Jazz GE Abang Rong. So yang video yang lepas, kita nak datang sini untuk pasang rem dan tayar kan. Sekarang ni dah selesai. Dah siap pasang rem dan tayar. So korang boleh tengok close up sikit. Rem original Mugen Original Mugen, kita refurbish balik, color dia semua okey dengan tayar baru. Saiz 185, 95, 185, 55, 16. Untuk saiz ni. So biasalah guys, nak dapat rem ni punyalah payah. Barang-barang orang kata rare ni memang payah nak dapat. Jadi kita dapat dalam keadaan yang orang kata 70 ke 80% ada sikit-sikit calar lah. Itu sebab kita buat color balik, republish balik, kasih cun lah. Untuk Abang Rong kita kasih cun. So aku nak review sikit kan. Kita kat sini ada wheel Mugen original. Masa dapat CKD tu full set lah. Kita dapat barang tu. Wheel Mugen, mata kucing baru guys set baru. Harga semangat, memang keras. Lampu kita restore balik. HID, cermin, semua full set cermin ni Japan. Pano kita masuk, ada pano. Cat pun color kangsai original Mugen. Pintu 4 keping, bonnet belakang pun kita salin sekali. Okey, dalaman semua kapet Mugen kat dalam. Pano pun kita pasang sekali. Okay. So full set kapet. Dalaman, belakang, depan 2, belakang semua full set Mugen. Kau boleh close up sikit kapet dalam. Okay. So bonnet. Ni tanduk Mugen. Spoiler Mugen original. Ada tanduk dia. Dan ni lagi barang teh, susah nak cari, susah nak dapat. Lampu 3 segi ni Mugen original. Harga pun boleh dapat sebiji lagi Jazz lah. Okay, dalaman cun, lampu original. Okay guys, sekarang ni kereta ni pun dah siap. So sekarang kita nak hantar ke detailing untuk buat cuci dalaman interior dia. So nak ceritakan kereta ni Abang Rong dah beli setahun bagi staff pakai. Lepas setahun barulah sikit-sikit orang kata dapat beli barang dia, cari CKD dia, dekat mana nak buat apa semua. Semua kita cari sendiri. Sampailah jadi macam ni, yang macam mana korang nampak ni, daripada A sampai Z. So korang boleh komen dekat bawah berapa dah Abang Rong ni habis untuk Honda Jazz GE Mugen ni. Pagi.